Dia gemuk tapi dia handsome. Siapa dia? Saya lah. Aku lawan hanya untukmu. Akan aku rindu hanya padamu. Tak usah kau bimbang dan tak usah tertanya. Hai guys, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat petang, selamat malam. So hari ni 17 hari bulan 2 Chinese New Year. The road was so clear. So hari ni kita nak pergi jalan-jalan. Apa aku nak cakap ni? Okay, so hari ni kita orang, me and all my friends nak pergi play tourist dekat Singapore. Okay, tapi semalam janjinya pukul 7 pagi. Sekarang dah pukul berapa? Dah pukul 8 sekarang ni, dah pukul 8 pagi. Semuanya tak bangun lagi. So aku nak pergi kejut seorang-seorang. Memandangkan kawan aku rumah kat depan rumah aku je. Assalamualaikum. Hey, pukul berapa? 7 pagi. Sat dah bangun belum? Babi tidur lagi. Sat. Good morning guys. Sat, bukan good morning. Pukul 7 pagi Melayu, bukan pukul 9. Dia dah 8.30. 7 Melayu bukan pukul 9. Bangun. Wake up. Yeah, Wake up. you're waking up. Tak, you're not waking up. Yeah, waking up. Tak, you're not waking up. Yeah, wait lah, sorry lah. Don't push me like that, please, can lah. Because Ipan pun dah siap, jom lah. jangan wait lah. Oh, we wearing black lah today, everyone. Ipan, you got backpack? Backpack apa? Bag belakang. Apa dia warna hijau ni? Boleh? Nak ah? Hi, my name is Irfan Rashid. Kenapa kau bawa baju dulai mo? Panas bodoh, nak jalan banyak ini, jalan banyak gila babi. Bawa lebih satu. Mo, aku bawa batu. Bawa batu, bapak ke batu. So guys, kita nak siap-siap. I tak tahu Hitam. which jam yang I should pakai, this one or this one. Baru. Apa baru ah? My Thank you, my best. thank you my bestie. Dia tak bestie, cepat mandi. Dah pukul 8.30. Dia pergi ke? Pergi lah. Aku bising tu, kata tak kemas. Bang, ayam aku dah mau Bang, kau nak Bawa apa lagi tak? Apa-apa? Aku rasa tak ada kau, aku share bag dengan kau ni lama. Last tu aku share bag yang kau dalam power bank tak ada bang? Tak ada, aku Miskin lah semua tak ada power bank. dia mau aku miskin, aku kat EasyLink aku punya mawai. Okey, cepat. Aku punya mawai aku mau. Ku bukanlah terminal hati yang menanti cinta datang dan pergi. Ni lama ni. Mok nanti kan kalau kau Style bodoh aku. Mok, pasal nak kalau kau nak individu nanti mana pun orang tu kau kat kan Mok. So now kita dah siap. Now it's 9 AM in the morning. We want to go breakfast first. Hey, Sebi, Good morning guys. So now we are at Santa Palaking. Pondok Santa Panas Pondok Santa Palaking. for breakfast. This is my first time here. Hai. Sabar bodoh pan. Tak ada kan? Tak boleh dia panggil berumur kena buat baik. Now we are currently at Pondok Santa Palaking.
My food. I eat lontong goreng. Makan nasi dulu pakai tangan ya? Bakso Johor. Kita daripada bandar pergi Bedok, baru di Penang. This is laksa Johor. Sorry, I came for my brother beer. Okay. Kalau ada yang bangai dia okey lah. Okey. Hi guys. So now we are currently dekat JBC IQ. Jangan buat walaupun. So ramai juga orang hari ni. Ya kan tak ramai. So kita masuk ke custom. Okay, so now we are heading to Woodlands. But this is hujan, you know hujan. Hari ni hujan. Ji, mak, kau bagi siap. Oh, mak. Apa ni? Oh, hari ni merupakan kali pertama Ipan pergi Singapura. So dia macam mak apa? Sorry for my brother behavior. It's okay. Be fine. Anyway guys, aku tak kenalkan korang lagi. Kawan saya lagi seorang. Okay, so guys, this is Sabrina. Cakaplah hello. Hello guys, I'm Sebi Kata. Agak tadi akak kepada Irfan. Kita dah lepas custom Woodland. Now we are heading to Singapore. Kita nak pergi mana dulu? Kita nak pergi paling jauh dulu. Kita nak pergi Jewel. Betul tak si nombok ni? Terkedepan sikit. Dia pergi bawa rokok Malaysia. Tak pasal-pasal custom tu tutup weh. Dia bergerak pasal bukan pasal belah. Tak pasal-pasal custom tu tutup kena block kita. Aku muka dah takut dah. Kenapa perasaan? Sebab aku orang first time yang pergi Singapura. Saya rasa macam Malaysia lebih better. Cakap kuat-kuat lah bodoh. Kita kat Singapura. Doors are closing. Okay guys, so sekarang kita dekat Woodland. Kau dah ada lah. Kita orang ambil Kita paling Singapura. Kita orang ambil tourist pass. Okay, this one $70 je, 24 hours. Okay, basically kalau you guys ambil kad ni $17 dia unlimited untuk 12 jam. So mana-mana okey lah. Daripada korang top up $10 je lagi tak cukup, kena top up lagi kan. Dia unlimited kan. Depan Ipan buat perangai lah kawan aku ni. Suka buat perangai kampung. Tapi okey je sebab memang orang kampung. Hi guys, kita dah sampai Singapore. So sekarang kita nak pergi mana? Changi Pan, Changi besar. Asyik kan daripada Tanah Merah Kelantan Toto sampai Changi Port. Itu Tanah Merah Singapura, bukan Tanah Merah Kelantan. Betul, yang Kelantan tu kau. Sekarang kita dekat Skytrain dekat Changi Terminal 3. Tak, kita dekat Terminal 4. Tapi kita nak pergi Terminal 3 melalui train. Trainnya free tau. Trainnya free. So Skytrain to T3, naik sini. Okay, so basically train ni free untuk kita tengok yang air terjun tu melalui dari dalam train. Faham tak? Macam itulah. Terima kasih Mutawi. My bestie. My bestie. Lagi Takkan lepas tu kena akad dulu. Lepas tu kena lampang dengan kau bisa siapa. now kita dekat dalam train untuk tengok air terjun. Train aka Sardin. Tapi yang kuat Sardin lah. Agak ketat lah. Yang belakang kita start. Kita orang nak bagi tahu banyak struggle kita orang dari trip kita orang lalu. Akhirnya kita dapat juga dengan benda-benda. Tolonglah kacamata Robi. Intinya kacamata mama udah lah. Intinya kacamata. Macam mulia. Tadi kita dalam train kan. Kali ni kita jalan pula. Agak penat lah sebab dari terminal sana ke terminal sana. Oh my god, you see? Oh my god, you see the Jewel?
The jewel of Singapore. Intinya kacamata mahal. Okay guys, I jumpa my favorite store. I jumpa my favorite kita tengok dululah. I nak cari Hachipupu. I buy this one. I rasa I nak beli. Ataupun I beli Hachipupu yang ni je. I import mak in Singapore. Sekarang kita on the way ke Bugis. Kita nak makan murtabak Singapore. Ipan, nak pergi mana? Oh, kita nak pergi Zam-Zam. Now we are on our way to Masjid Sultan untuk makan murtabak. The restaurant dekat restoran tu dekat Masjid Sultan. Sekarang kau kata Bugis tak? Kau kata Bugis lah sial. Lu jangan main. Kita dah Bugis. Kau kata Bugis lah sial. Kita dah dekat Zam-Zam. Kita dah order makan. Ikan order apa? Biryani. Chicken biryani. Murtabak mutun. And I order chicken biryani. Beef biryani. And also sop tulang, not sop, but tulang merah. Kita tunggu makanannya datang macam mana, okay? So sekarang Taji tengah tunggu murtabak dia. Murtabak sampai. Murtabak Singapore. So we have murtabak Singapore. We have sop tulang merah, jebok. We have biryani. So right now I want to eat the chicken biryani. Bismillahirrahmanirrahim. This one for $9. Kalau makan sop tulang merah. Sangat lembut, sangat sedap. Sangat merah ya. Tengok bibir aku. So good. Makan pakai inai ya tangan ni. So now we have murtabak Singapore. Mana tu? I suka yang hujung. Bismillahirrahmanirrahim. Dia daging you look. Daging dia kau tengok. Daging dia kau tengok banyak tak banyak. Oh my god. Sedap. Ini baru betul murtabak Singapore. Kita dah siap makan. Jebok dan murtabak Singapore, nasi biryani. You look my hand, merah. Merah kan tangan aku? Hai, kita dekat Arab Street. That one is Masjid Sultan, you see? Oh my god.
Ji, kedai dia macam best. Ji, masuk. Guys, kedai Turkish. Inilah kepelbagaian di Singapura ya. Tengok, menjual Maria Yesus. Kedai yang sama menjual Allah Muhammad. The diversity and the unity in Singapore. Tadi kita orang makan, dia bawa baju aku. Ya Allah, kau tengok ni, dah merah-merah nampak ni. Oh my god, dah merah-merah baju aku. Okay, kat sini sebenarnya tempat yang okay lah, nice lah, not bad lah kan. It's just in Arab Street. Dia macam baik-baik pakai bintang. Tapi kedai Arab lagi banyak. Hey guys, aku tukar baju sebab panas nak mampus. Okay, so sekarang kita nak pergi Marina Bay. And then dekat Marina Bay nanti aku nak unboxing my blind box, my haji bubu. Aku rasa aku dah ada tagline untuk YouTube aku. Cuba tekan apa? Aduh lah. Okay, ready. Kawan aku tengah tengok, cuba tengok tu. Tak panas, lemah. Dekat mana lah. Dia gemuk tapi dia handsome. Siapa dia? Saya lah. Guys, sekarang kita dah dekat Marina Bay Sands. Sebab kita nak tengok persembahan pancutan air. Okay? Welcome to Singapore. The water fountain show. I was so excited untuk tengok this one. You see the water show. The lagu also tam. Kan? Tapi all my friends dah penat. You see? Tiga-tiga ni aku berjalan langsung. Oh my god. Okay guys, so aku nak unboxing aku punya haji pupu kat sini. Kena haji pupu. So kita dah dapat yang hijau. Hari tu aku dapat yang hijau. Kalau dapat yang hijau lagi tak apalah. Tapi I was hoping for blue one lah. Sebab hari ni kita pakai baju biru. Oh, ada tahu? Oh, haji pupu. Unboxing haji pupu. Bismillahirrahmanirrahim. So I tak nak tengok kad dia, dulu. Wanginya. Wangi gila, wangi nak mampus. Pegang. Okay, nah. Okay, so wangi juga. Okay, I tak nampak colour apa. Kita tengok warna apa. This is haji pupu. What a piece of shit. Haji pupu. Wangi dia. Cuma the piece. So cute. I got my pink haji pupu. Baik dekat Chongqing kan. So naik motor dekat Chongqing. Okay guys, I think that's all for the trip today. Kita dah penat. Dari pagi kita berjalan. Tak ada dari pagi sebenarnya kan. Pokok pagi lah. Follow and share. Taji, are you okay? Okay guys. How Singapore? So I nak tanya diorang, I'm very tired. how Singapore?
Tiring. For the first time, how's Singapore? Very good. Rabak siul. Sorry, kawan-kawan saya memang kurang bahasa. Grammar diorang, penggunaan grammar kurang. So, diorang tak tahu nak cakap apa, okay? Very So, I think that's all from us today. Kita dah penat jalan dari pagi. Now, kita nak balik JB, okay? Okay. I will not recording anything from here back to JB. Ini bual masjid ah. Rabak siul. Rabak siau dari pagi. Belum. Okay guys, that's all from me. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat petang, selamat malam. Dia gemuk tapi dia handsome. Siapa dia? Saya. That's all from me. Bye bye. Dramatik lah.